Okey guys, lubang seterusnya. Tadi bugi tee off ke main jauh, tapi dapat bugi. Itulah dia. Nak buat macam mana? Penting kita enjoy kan. Masih lagi par 4 lubang nombor 3 guys. 413 yard. Indeks 5 guys. Lubang ni menarik apa? Saya kena score goal guys. Ada ke pan golf yang main golf kena landing di padang bola? Inilah dia. Depan ada padang bola, padang rugby. So cara nak bermain adalah kita letak betul-betul target padang bola tu, tiang gol tu. Lepas tu kita akan nampak green dia kata. So saya try untuk dapatkan direction betul-betul score gol dari sini. Tengok berapa jauh saya boleh drive di sini. Cuaca sangat baik. Sedap guys. Mana-mana satu. Come on. One good shot. Mana-mana satu dek. One good shot. Yeah, bola draw menuju ke padang gol. Wow, masuk tiang gol. Tak adalah, jauh lagi. Alright guys, bola saya betul-betul masuk dalam kawasan penalti guys. Tengok, dalam kawasan penalti. Green sana tu. Nanti kita adjust sikit letak sini alright. So, ini dia. Saya di tengah fairway, sebelah kanan camp. Kalau masuk OB lah kan. So, ni adalah tibok, arah tibok. Sebelah kanan ada pokok-pokok yang tebal guys. So distance saya tak tahu, tak check lagi berapa distance ni. Nanti kita tengok boleh tak saya on dengan baik. So ada rintangan, ada kolam sedikit depan. Bunker sebelah green kiri ada 1-2 batang pokok. So green meninggi sikit guys. Jadi kita tengok boleh tak saya buat 2 on dengan baik guys. Alright guys, second shot saya. Distance lebih kurang 159, 158 macam tu. Saya gunakan 6 iron. Easy shot. Angin menolak ni. So saya akan attack straight, tengok boleh tak saya landingkan dengan baik. Gol dengan sempurna. Angin sedap, sepoi-sepoi bahasa. Angin best. Come on late. One good shot. Mana-mana satu dia pergi kau ke pin. One good shot. Yes. Dia turn sedikit. Kanan green guys. Kanan green. Okay, alright. Alright guys, ini dia green. Dah sampai pun. Green melonjong bagai niru guys. Cantik greennya. Sebelah kiri green ada bunker guys. Bola saya sebelah kanan sana. Kita tengok, saya akan chip kalau masuk nanti. Ada bunker sebelah kanan, and ada bunker lagi sebelah kanan. So green nampaknya pin di belakang. Saya akan chip, cuba dapatkan serapat mungkin guys. Alright guys, saya chip. Kita tengok boleh tak chip dengan sempurna. Kau grassnya chip guys, sedap, tak ada masalah. So naik elok-elok, lembut. Saya menggunakan 56 degree guys. One good chip. Yes. Masuk. Alamak. Okay. Okay, cubaan untuk par. Sedikit uphill, turn ke right sikit. Saya cuba jaja putt. Tengok boleh tak saya putt dengan baik. Saya putt dulu ya. Alright, saya try. Ambil kiri dalam pun try okey kot. Saya rasa sedap lah green ni. Saya rasa macam best lah. Kau gerah kan respect lah ini club. Okay, one good putt baby. Dia ada true guys. Walaupun dia nampak slow, tapi dia ada true sebenarnya. One good putt. Yes. Apa cal? Putt lah. Alright, sedap. Barulah ada mood. Manis-manis